untuk program ini ialah macam it's focusing on women, on the innovations and so on. Jadi ada lebih kurang 50 peserta, lebih 50 peserta program 2 hari seminar ya. Jadi peranan harta intelek dan bagaimana harta intelek ini boleh membantu dari segi strategi pemasaran ya, dari segi strategi perniagaan dan sebagainya. Jadi saya amat berbesar hatilah kerana ianya dikhususkan untuk wanita, dan saya yakin ianya sesuatu yang amat-amat membantulah wanita yang mempunyai idea, innovations dan sebagainya, supaya mereka lebih tahu bagaimana mereka, what's the way forward, you know, what are the things that yang mereka perlu ambil tahu, apa perkara yang mereka harus be aware of dan sebagainya, supaya intellectual property mereka itu tidak diambil, tidak dicuri, tidak diguna oleh orang lain dan sebagainya. Jadi saya yakin seminar ini telah banyak membantu para peserta, dan perkongsian juga dibuat oleh wanita. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita banggakan.